Set RM5. Nasi double pun boleh percuma sahaja. Nasi boleh tambah ha? Boleh tambah. Ini untuk set RM9. Set double. Nasi boleh tambah free refill. Makan sampai kenyang baru balik di sini. Untuk ayam, kita potong 10 untuk seekor ni. Okay. Berat ayam lebih kurang 2 kg ke 2.2. Bismillah. Kita tak pakai minyak ah. Kita tidak menggunakan minyak 100%. Kita hanya membakar dia dalam Apollo sahaja. Ini untuk set double macam ni. Ini untuk satu bahagian lah. Okey, ini untuk satu portion. Okey, untuk ayam roasted, kita menggunakan Apollo untuk masak dia. Kita tidak menggunakan minyak. Okey, macam ni rupa dia. Bila kita dah masak, satu masak dia dalam lebih kurang 20 ekor sekali masak. Okey, ini kejadian dia. Dia juicy lah. Ya, juicy. Dah masak, gantung kat sini. Okey, bila dah masak, kita toskan dulu. Untuk air dia jatuh dulu. Bagi dia kering sikit. Untuk sos cili, kicap, semua kita buat sendiri. Kita masak untuk hari-hari. Kat sini selain pada roasted, kita juga ada hainan. Hainan dekat sini. Harga sama je? Harga sama sahaja. Okey, nasi dah masak. Wow. Alright, inilah kejadiannya. Bismillah. Kau siap? Double satu. Tambah hias sekali. Untuk set kita ada 2 set. Satu set biasa dan juga set double. Untuk set double kita letak salad dan juga tomato. Okey, ini untuk set double macam ni. Ayam orang panggil set pistol. Di sini juga kita ada set hainan. Apa tu bang? Halia? Halia. Ini halia untuk set hainan. Minyak bijan. Dan juga daun bawang. Okey. Berapa kali tambah pun percuma sahaja. Berapa ringgit bang? RM5 sahaja macam ni. Ini pula untuk set RM9. Nak besar kan? Boleh? Alright. Set RM9. Nasi double, triple pun percuma sahaja. Very juicy. Lagi tak kenyang, duduk tambah lagi. Saya seronok tengok orang makan dengan banyak, dengan kenyang. Itu kelebihan dia. Sebab yang saya boleh bagi free tu, sebab sekarang ni saya masak nasi tu menggunakan periuk kukus. Jadi nasi tu tak ada buang langsung untuk kerak. Jadi why not saya? Why not pula. Ayam buat masa ni 70 ke 80 ekor. Ada satu-satu masa sampai 100 lebih. Boleh waste, medan selera. Seksyen 19, Jalan Gembala.